Cumanya Asy'ariyah dia mensabitkan 7 sifat ini. Dia mari pergaduhan di antara ahli hadis dan juga Asy'ariyah dalam masalah sifat-sifat yang lain yang dinamakan sebagai af'al ikhtiyariyah, perbuatan Allah Ta'ala berdasarkan kehendak Allah Ta'ala. Oh, hak ni hak duk bergaduh selama ni tuan-tuan. Kita dalam bahasa Melayu, Allah menghidup, Allah mematikan, benda tu macam biasa tak? Orang tabligh selalu bayan Allah Maha Berkuasa, Allah menghidup, Allah mematikan, Allah bagi rezeki. Betul tak? Allah mentadbir. Sebab kita dah terbiasa dengan benda tu. Tapi kalau kita masuk dalam perbahasan akidah, ahli kalam, benda ni adalah tempat yang sangat-sangat genting perselisihan dia. Isu dia apa tuan-tuan? Mazhab Asy'ariyah, dia kata ini adalah af'al, perbuatan. Jadi bila perbuatan, saya nak cerita pada tuan-tuan, dia punya proses pergaduhan, walaupun di hujungnya semua sepakat Allah menghidup, Allah mematikan, Allah bagi rezeki, Allah mentadbir. Betul tak? Tetapi proses pergaduhan dia, supaya kita tahu last kali kita nak bergaduh banyak mana. Dia kata Allah menghidup, Allah mematikan, ini adalah sifat fa'il, perbuatan. Jadi bila kata perbuatan, adakah Allah Subhanahu Wa Ta'ala dia mematikan kemudian direhat lah, guna bahasa mudah kita, direhat sehinggalah datang orang lain yang patut mati pada waktu Allah tentukan tu, Allah matikan. Bukan Allah matikan sendiri, Allah wakilkan malaikat maut untuk cabut nyawa, betul tak? Jadi adakah perintah Allah SWT kepada malaikat maut tu sekaligus, ataupun perintah itu berulang-ulang? Tuan-tuan faham tak ni? Allah bercakap. Adakah Allah Ta'ala bercakap, kemudian tak bercakap, kemudian bercakap, kemudian tak bercakap, kemudian bercakap, kemudian tak bercakap? Ini persoalan yang dibahaskan. Kalaulah Allah Ta'ala buat sesuatu bila masa Allah nak buat, bila tak nak buat, Allah tak buat, kemudian buat bila nak buat, tak buat. Dia kata ini ialah benda yang mana baru, sebab tak buat kemudian buat, tak buat kemudian buat, tak buat kemudian buat. Betul tak? Jadi inilah sifat makhluk, berubah-ubah. Jadi bila berubah-berubah begitu, kita tak boleh kata inilah sifat Allah. Nampak tak? Kita tak boleh kata dia sifat Allah. Menghidupkan, tak boleh kata dia sifat Allah. Mematikan, tak boleh kata dia sifat Allah. Sebab dia ni af'al hadithah. Pada pandangan mereka ni benda yang baru dibuat. Bila benda tu baru, jadi makhluk lah. Allah Ta'ala ni zat yang qadimah, yang azali. Tiba-tiba boleh berlaku perbuatan yang baru pada zat yang lama. Jadi benda yang boleh menerima benda baru, dia pun jadi barulah. Dia bahas. Tuan-tuan, sampai kita macam pelik kan? Dalam masalah ini berpisah antara Asy'ariyah dan juga Maturidiyah. Maturidiyah dia kata semua benda ni yang melibatkan perbuatan Allah ni dikembalikan kepada satu sifat qadimah yang dinamakan sebagai sifat takwin. Dia kembalikan kepada sifat yang lama, yang azaliyah, yang qadimah, yang qaimah bidzat, dinamakan sebagai sifat takwin. Takwin ni ialah mencipta. Kalau kita terjemah macam kun fayakun, betul tak? Allah Ta'ala kata kun, jadi. Jadi dalam itulah termasuknya menghidupkan, termasuk mematikan, termasuk memberi rezeki, termasuk. Nampak tak tuan-tuan? Tetapi Asy'ariyah dia tak ada sifat takwin ni. Dia kembalikan sifat-sifat ini kepada kudrah dan juga iradah. Dia kembalikan sifat-sifat ini kepada kudrah dan iradah. Jadi mereka akan takwil berdasarkan sifat kudrah dan juga sifat iradah. Saya nampak macam okey lah, tak ada masalah sangat. Tetapi dia okey satu tempat, dia tak berapa nak okey pada tempat yang lain. Macam mana tuan-tuan? Benda yang mana bersifat menghidup, mematikan, memberi rezeki, mentadbir, mengurus, benda kita tak nampak bentuk, form.
Tuan-tuan faham tak apa yang saya cuba sampaikan? Dia mengurus kerajaan. Apa yang tuan-tuan nampak mengurus kerajaan? Boleh bagi tahu tak mengurus kerajaan tu apa? Dia satu makna yang kita boleh faham. Dia mentadbir kerajaan. Tetapi sebenarnya termasuk dalam pentadbiran tu ialah dia kena berjalan, dia kena menulis, dia kena belik, dia kena membaca kalau manusia biasa, betul tak? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni confirm lah perbuatan dia tak sama dengan perbuatan makhluk. Jadi Allah mentadbir 7 petala langit, 7 petala bumi. Adakah pentadbiran Allah sama dengan pentadbiran makhluk? Tidak. Allah Ta'ala kena buat mesyuarat ke apa? Tak. Benda tu kita boleh faham. Nampak tak? Kita boleh faham dan kita boleh terima gitu. Allah mentadbir. Allah mematikan. Ada tak orang yang pernah tanya bagaimana Allah mematikan? Yang kita tahu Allah wakilkan malaikat maut untuk cabut nyawa. Betul tak? Allah memberi rezeki. Bagaimana Allah bagi rezeki? Kalau kita memberi rezeki, maksudnya memberi sesuatu, kita ambil, bawa dengan tangan kita, bawa pada dia. Ataupun kalau kita post, kita akan bawa pergi pejabat post. Adakah Allah Ta'ala buat macam tu? Tidak. Allah Ta'ala memberi rezeki. Yarzuqu man yasha'. Allah SWT bagi rezeki pada dia sesiapa yang dikehendaki. Jadi makna-makna ini, mematikan, menghidupkan, mengurus, mentadbir, memberi rezeki, ialah satu benda yang mana kita boleh faham dan kita tak cakap panjang pun tak ada masalah. Walaupun Asy'ariyah dikembalikan kepada kudrah, kembalikan kepada iradah, Maturidah dikembalikan kepada sifat takwin, kita tak nampak dia besar sangat. Dia datang satu lagi af'al ikhtiyariyah. Okey, adalah satu lagi af'al ikhtiyariyah, yang satu lagi yang mana dalam manusia benda ini dinamakan sebagai infialat, iaitu perubahan kerana orang kata emosi dan sebab. Kita nak sebut macam mana infialat ni, macam marah, sayang, cinta. Ni benda bersifat infial, benda yang kata perubahan dalaman diri manusia, betul tak? Bila kita kata marah, menggelegak darah. Kita tahu orang tu marah. Kesan dia tu kita nampak, merahnya muka dia, mata dia. Tapi berubah dalaman dia, betul tak? Sayang pun sama. Tak, sayang ni satu benda kita tak boleh nak ucap, tuan-tuan. Betul tak? Macam mana? Tapi orang tahu orang ni sayang. Melalui kesan dia, orang tahu dia ni sayang. Satu perasaan berubah dalam hati kita, dalam diri kita. Ini dinamakan sebagai infialat, iaitu perubahan yang berlaku dalam diri manusia yang melibatkan emosi dan seumpamanya. Yang ni, tuan-tuan, orang yang mana berada pada aliran salaf, mereka tidak takwil. Mereka kata layak marah dengan marah yang layak bagi Allah Ta'ala. Nampak tak? Sayang dengan layak bagi Allah Ta'ala, rahmat yang layak bagi Allah Ta'ala, cinta yang layak bagi Allah Ta'ala. Hak ni pun saya rasa tak ada masalah sangat. Sebab apa, tuan-tuan? Sebab inilah percakapan seluruh manusia, seluruh bahasa. Kita orang Melayu cakap, solatlah, kalau tak solat Allah marah. Betul tak? Ada tak orang nak cerita pasal takwil? Mak dia kata, tak boleh sebut marah ni. Anak dia berjawab kat mak dia, tak boleh sebut marah ni sifat makhluk ni, berlaku penggelegakan darah apa semua. Tak ada, tuan-tuan. Ini ialah satu perkataan yang seluruh dunia guna dengan seluruh bahasa. God will be angry at you. Allah naras hoga. Dia guna perkataan apa-apa je lah. Manusia boleh faham tak boleh? Boleh faham. Dan manusia tak pernah fikir pun marah itu sama dengan makhluk. Manusia tak pernah fikir pun Allah cinta tu sama dengan makhluk. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang melakukan kebaikan di kalangan kamu. Yuhibbu ditakwil oleh golongan yang mentakwil, dia kata iradatul in'am. Allah Ta'ala inginkan untuk memberi orang kata pemberian kepada mereka. Mereka takwil, dia kata sebab hub ni, cinta ni, mahabbah ni, kalau pada makhluk dia macam berlaku perubahan dalaman, betul tak? Kita tahulah benda itu, kita rasa, betul tak? Dan kita tak boleh nak bagi tahu pun dengan perkataan yang betul. Jadi kenapa bila sampai bab Allah, bila Allah Ta'ala kata Allah suka, kita nak fikir-fikir pula Allah macam mana, jadi kita kena takwil. Kembalikan kepada sifat iradah, itu Allah ingin balas dengan kebaikan. Jadi kalau orang tanya, jadi iradah Allah Ta'ala tu macam mana? Manusia ada iradah, ada kehendak. Kehendak manusia pun biasanya mail, condong, cenderung. Sama ada untuk dapatkan kebaikan, maslahah, ataupun untuk kita menjauhkan diri kita daripada sebarang kerosakan ataupun mudarat. Betul tak? Itu dari sudut makhluk. Tetapi Allah Ta'ala, iradah Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Betul tak? Jadi kalau kita boleh faham, Allah berkehendak, manusia berkehendak. Tetapi kehendak Allah dengan kehendak manusia tak sama. Kenapa kita tak boleh faham Allah marah, tetapi Allah dengan marahnya manusia tak sama?
Kenapa kita boleh faham manusia berkehendak, Allah berkehendak tidak sama? Kenapa kita tak boleh faham? Allah mencintai, manusia mencintai, cinta dia tak sama dari sudut hakikat dia. Jadi ini tak ada masalah sangat tuan-tuan, sebab benda ni saya rasa orang yang mana beraliran Asy'ariyah Maturidiyah pun dalam percakapan harian mereka akan cakap Allah sayang, Allah suka. Allah suka orang bersedekah ni. Dia tak ada nak takwil-takwil masa tu. Kecuali kalau dia start bahas dengan cara kalam, dia akan bahas lah. Tetapi orang yang bercakap dengan bahasa, mana-mana bahasa, tak ada masalah. Ini pada saya pun kurang bermasalah.